Nilai duit berbeza bila tahun berbeza. Contoh 5 dinar ni. Beratnya adalah 21.25 gram. Berketurunan 24 karat ataupun 999.9. Pada tahun 2022, 3 tahun yang lepas, bernilai sekitar 5,000 lebih. Akan tetapi hari ini, 5 dinar yang sama, nilainya dah pun meningkat kepada 9,000 lebih, hampir 10,000. Dinar yang sama, berat yang sama, keturunan yang sama, emas yang sama, tetapi harganya dah tak sama. Ini juga bermaksud 5,000 dah tak boleh dah nak beli 5 dinar yang sama. Inilah yang dipanggil duit jatuh nilai dan semakin mengecil. Sebab itulah kalau tuan-puan nak selamatkan nilai duit simpanan tuan-puan, tukarlah duit kertas kepada emas. Orang kaya jadikan simpanan emas sebagai satu aset untuk mengekalkan nilai kekayaan. Untuk mengelakkan rasa menyesal di kemudian hari, tukarkan sebahagian simpanan jangka masa panjang ke dalam bentuk emas. Sebab harga emas pasti semakin mahal untuk jangka masa panjang. Macam mana nak ada 5 dinar ni? Boleh saja bermula dengan RM100 ataupun 1 gram dengan memiliki akaun emas Public Gold. Cara daftar akaun, klik link di bio, tekan daftar percuma. Saya akan bantu tuan-puan sebaiknya, insya-Allah.